Sebenarnya letak blusher pun, nampak. Dia ni, hampa ni bukan, hampa kena jumpa Kak Mimi depan-depan, hampa tengok. Kak Mimi walaupun ada binti hitam ni nampak macam ni. Nampak tak? Walaupun you pakai blusher, dia still glowing. Glowing dia bukan glowing yang melekit ya. Kalau glowing melekit, kita tak jari dia melekat. Ni glowing matte. Sebab tu Kak Mimi kata dia sangat-sangat easy ya. Sangat-sangat easy untuk you all. Okay, so hampa kan tak boleh rugi. Itu je nak abang. Weh, serum sold out. Masya Allah. Sunscreen dah lagi 19 guys. Tak sempat dah ni. Okay, Kak Mimi akan bagi harga special untuk Kak Mimi nak bagi satu benda kat hampa ni. Kak Mimi nak bagi satu benda yang you all kena dapatkan secara yang cepat. Okay, you all kena beli dan dapatkan secara yang cepat. Sekarang ni, sabar Ustaz dulu. Okay, bagi Pak Habib dulu Ustaz. Okay, kita sambung. Okay, Kak Mimi nak bagi harga special untuk exfoliate. Ceng. Serum ada. Nanti awak beli, awak tengok ya. Kat kotak tu ada. Of course ada. Okay, Kak Mimi nak bagi harga special untuk exfoliate. Okay, sekarang ni, okay, sunscreen dah habis Satna. Sunscreen Satna. Okay. Okay, Kak Mimi nak bagi exfoliate. Okay, Kak Mimi nak bagi harga exfoliate dengan harga RM11. Kak Mimi nak bagi harga RM11 untuk siang Milky Boost exfoliate. Siapa nak? Kita nak bagi harga RM11 untuk serum. Awak ni lama sangat lah. Kak Mimi rasa daripada awal tadi Kak Mimi buka COD tu, awak cakap nak order COD, awak tak order lagi. Lama dah. Kak Mimi rasa dah ada 1 jam lebih Kak Mimi rasa Kak Mimi buat live. Daripada tadi cakap nak COD, sat. Sampailah ni awak tak beli lagi. Kak Mimi minta maaf. Serum memang kita takkan open COD all the time. Sebab serum ni sangat-sangat hygiene. Kalau kita buka COD, kita takut ada jual bayi dan sebagainya. Sebab dia sangat sensitif dengan panas dan sebagainya. Kita memang tak ni. Tapi Wanida ni Kak Mimi perasan awak daripada tadi. Kak Mimi daripada awal live tadi, bila Kak Mimi buka COD, orang lain dah habis COD, awak kata sat, Kak Mimi on lagi COD untuk awak. Tapi sampai sekarang awak cakap tak boleh. Sedangkan awak boleh masuk live Kak Mimi, line awak mesti okey lah. Kalau awak tengok live saya, mestilah awak punya line okey. Kalau line tak okey, awak tak boleh tengok live saya. Okey, jadi saya tak dapat nak buka. Kak Mimi tak dapat nak buka COD dah. Sebab Kak Mimi dah 1 jam 36 minit dah. Okey, jadi 1 jam 36 minit Kak Mimi rasa Wanida ni daripada awal lagi. Kak Mimi dah buka COD banyak kali untuk awak. Tapi awak tak order. Jadi Kak Mimi tak boleh buka dah banyak kali. Sebab kita dah habis dah promo untuk serum. Lepas tu ni kita nak ke exfoliate pula. Okay. Jadi let's go guys. Kadang-kadang Kak Mimi tak tahu lah nak cakap macam mana. Sebab Kak Mimi memang kalau customer minta suruh buka-buka. Tapi dah 1 jam lebih kan. Kita tak dapat lah nak buka banyak-banyak kali. Lagipun awak daripada awal live Kak Mimi tadi lagi. Awak cakap awak nak order. Awak tak order. Tapi waktu Kak Mimi tengah explain tu, awak tanya Kak Mimi macam-macam. Tapi awak tak order. Walaupun kita dah buka COD, awak tak order lagi. Kita dah habis dah awak 1 jam setengah. Okay. Dan kita buat live ni pakai tenaga dan sangat-sangat tenaga yang ikhlas untuk kita berniaga. Tambah-tambah kita nak explain to customer. Jadi bila Kak Mimi buka COD ataupun cakap apa-apa tu, tolonglah buat dengan betul. Jangan macam Sat suruh ni, Sat suruh tu, Sat suruh ni. Okay, sebab berniaga ni perlukan energi dan sangat-sangat penat. Macam tu. So awak pun janganlah macam lama sangat 1 jam lebih. Line tak okey daripada tadi. Kau duk keluar masuk. Tolong. Duk keluar masuk daripada 1 jam tadi. Takkan line tak okey lagi. Kan? Okay darling. So let's go. Kak Mimi nak minta you all. Siapa nak exfoliate Kak Mimi nak bagi harga RM11. Yang bukan mudah nak buat live. Kita nak berniaga ni, darling, apa benda yang kita buat, kita kena ikhlas. Kita berniaga, kita bercakap, kita kena buat apa, kita berlakon ke apa ke, kita kena ikhlas.
So, bila kita ikhlas buat sesuatu benda, baru benda tu jadi mudah Allah nak bagi. Bila kita tak ikhlas, kita tak happy ataupun kita tak suka buat live, kita tak happy untuk explain, kita jangan buat live. Maksudnya, that's why bila kita ikhlas, kita perlukan tenaga untuk buat sesuatu benda untuk mendapatkan hasil. Jadi, kita bila macam tu, kami rasa macam kami dah 1 jam lebih dah live. Dan kami ni sangat ingat semua followers kami ni. Yang mana beli, yang mana tanya, kami ingat. Sebab kami ni sangat-sangat alert. Walaupun ramai macam ni, kami memang alert. Dan kami akan notice dia daripada pukul apa notice. Kami jadi ingat. So kami rasa macam dah lama sangat dah. Kan? So tak dapatlah nak ulang banyak kali sebab peluang tu datang mungkin sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi kalau 4-5 kali tak dapat dah. Okay. Sekarang ni kami nak tanya, siapa nak kami nak bagi siang Milky Boost Exfoliate dengan harga RM11? Siapa nak? Kami nak bagi exfoliate ni dengan harga dia RM11. Siapa nak? Siapa yang nak repeat order untuk siang Milky Boost Exfoliate ni? Nak weh. This one is tolong beli guys. Okay, kami punya siram free. Okay, kami punya